dalam masa kita layan company tu, masa tu event organizer akan sekali lah, company tu dia akan suarakan keperluan dia orang lah. Sama ada dia orang mungkin perlukan apa, tempat untuk kata mungkin dia orang nak bawa display besar-besar kan, dia orang nak tarik apa ni tu, potential employee dia orang. Mungkin dia orang nak bawa apa ni, projektor ataupun screen TV ke semua kan. Even kalau dia orang nak bawa stand, nak minta kita providekan stand untuk pamphlet ke semua tak ya. Okay, so itu mungkin event organizer boleh sewakan. Sebab obviously rasanya kita tak ada benda tu kan. Jadi oleh sebab tu lah kita kena tujukan benda tu ke event organizer. Rasanya dia orang akan ada semua benda yang diperlukan lah untuk menjalankan event tu. Lepas tu yang ketiga, kita kena engage participant juga lah. Participant ni kita ni lah kan. Okay, so yang uniknya jom kerja punya job fair dibanding job fair lain is by large kita boleh control crowd yang datang. Sebab crowd yang datang ni semua alumni JK yang bekerja. Jadi kami cadangkan kalau macam alumni jom kerja nak pergi untuk dapatkan first impression yang baik pada future employee kan, kita kalau boleh kita kena adakan dress code lah. Okay, so sebab dalam jom kerja kita akan minta dia orang adakan tempat untuk interview sekali. Macam kat George Street tu, masa dia orang buat dekat Valley tu ada area yang dia khaskan untuk apa ni, on the spot interview. Maksudnya apa ni, booth tutup yang komplit, apa ni, dia asingkan dengan tempat luar lah, meja, kursi semua. So dalam location, dalam venue yang dah ada ni, ada tingkat atas tau kan, ada second floor, first floor. Dekat first floor tu dia terasing daripada ground floor, tempat event tu berjalan. So kat atas tu nanti dia orang boleh sediakan, disebabkan tempat tu terasing, so dia orang tak payahlah buat complicated macam dengan tutup tu, just tutup meja kursi and then numbering so on lah. So benda-benda tu semua memang nak kena bincang dengan semua ni lah. Jadi apa ni, yang penting, meeting yang penting antara organizer dengan company yang terlibat lah, untuk apa? Untuk discuss keperluan benda apa yang perlu disediakan, benda apa yang company nak masa benda tu berjalan. Okay, so participants punya role masa tu just hadir dan mempersembahkan diri dengan sebaik-baiknya lah. Sebab jadi selain daripada persembahkan dia orang juga ni tolong jayakan event, tolong jayakan program JP sekali kan. Jadi kita pun play a part jugalah untuk apa, tunjuk good impression lah kepada orang-orang ni kan. Jadi masa move forward nanti dia orang boleh cakap lah, kata participant yang join tu sebenarnya professional kan. Okay, so itu satu. Ini termasuk registration. Sebelum masuk tu, name listing, masa pendaftaran pada hari job fair tu kita cadangkan name listing dinamakan mengikut JK Group lah, untuk memudahkan penamaan tu, pendaftaran. Jadi buat setakat ni ada 6 kan. So kita plan 10 name listing. Masa name listing, masa registration, sebelum job fair tu start, okay, dekat luar tu sediakan meja. Kata ideally 10 meja lah untuk 10 JK. Okay. Setiap meja tu ada nama-nama ahli masing-masing kan? Jadi untuk memudahkan lagi lah kerja, tak nak bagi list panjang sangat ke apa, mungkin misalkan orang yang nak register tu kan. Okay, itu satu. Lepas tu ni satu benda kita cadangkan, kita buat color tagging. Color tagging by trade ni maksudnya color tagging untuk profession masing-masing lah, untuk setiap disiplin. Kata kalau macam engineer ada color tag dia, purple ke apa kan. So engineer ada color tag dia, orang yang